Pejabat Perdana Menteri kerana meluluskan bajet untuk program malam ni dengan nama Bicara Kenegaraan. Aku kasih Malaysia. Kasihlah Malaysia. Kasih. Nanti kita lakukan kuat-kuat hari kita makan hari. Aku kasih Malaysia. Kerana sudah 68 tahun kita merdeka daripada dijajah selama hampir 500 tahun daripada Portugis sampai lah Jepun. Pejabat Perdana Menteri dan pejabat dia di Bersih juga di Bukit Keluan. Banyaklah benda-benda hak baru kita akan buat. Antaranya program malas itu pagi tadi barulah dia flag off pergi ke Melaka pula sebelum sampai ke Putrajaya esok. Okey, saya rasa Jadi jawapannya adalah jawapannya adalah betul, iaitu 31 Ogos 1957 pada tahun ini, iaitu tan di negara kita, iaitu pada 15+. Okey. Untuk soalan yang kedua, okey. Untuk soalan yang kedua. Soalan yang kedua, apakah maksud prinsip kedua rukun negara? Kesetiaan kepada raja dan negara. A. Hormat pada undang-undang. B. Taati pemerintah tanpa soal. C. Setia kepada Yang di-Pertuan Agong dan Malaysia. Dan D. Menjaga harta awam. Saya tak ada lagi hadiah. A. Hormat pada undang-undang. Mana A? Setia kepada yang betul bukan? Adakah prinsip kedua? Prinsip kedua. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Apakah berkaitan dengan raja dan negara? Jawapannya adalah panitia acuan. Okey. Jawapannya adalah C. Okey, menjaga harta benda awam tak ada. Hormat pada undang-undang yang berapa? Prinsip atau berapa? Prinsip ketiga apa?
Keluhuran apa? Bukan keluhuran. Apa? Kedaratan undang-undang. Itu nak nombor 3. Berkenaan dengan undang-undang adalah nombor 3. Nanti kita pergi kepada soalan berkenaan dengan undang-undang. Okey, betul kita tengok jawapannya. Okey, jawapannya betul. C. Okey, soalan yang ketiga. Mahkamah Persekutuan. C. Mahkamah Persekutuan. Betul tak? Parlimen. Betul. Ayo tengok betul juga. Betul. Apa yang B? Betul. Tanda dia ni. Betul jawapannya. Parlimen. Okey. Parlimen. Tak boleh campur langsung ke dalam badan kehakiman. Segala keputusan yang eksekutif tak boleh masuk dapur. Sebab dia adalah badan yang berwenang. Okey, mana yang sikit? Boleh jauh. Okey. Soalan yang keempat. Rukun negara diperkenalkan pada tahun A. 1957, B. 1969, C. 1963, D. 1970. Kalau kecil-kecil ni jawab, apa salah lagi hadiah? B. 1999. Apa yang? Mati. Tukar hadis. Sebenarnya jawapannya adalah D. Okey, betul. Okey, jawapannya adalah D. 1969 ni kan baru berlaku. Apa yang berlaku pada tahun 1969 ni? Tragedi bertaruh rusuhan kaum yang berlaku iaitu pada 13 Mei 1969. Betul. Ambil ni ada dia bersih. Masih. Okey. Jadi, kebentuk rukun negara ni adalah pada 1970, iaitu 31 Ogos 1970. Dilancarkan rukun negara. Macam wujudlah rukun negara yang kita baca. Jangan yang kita baca di sekolah. Okey. Seterusnya. Soalan yang kelima. Tak tahu tak apa, akan lagi eksekusi. Okey, siapa ketua negara bagi Malaysia? A. Perdana Menteri, ketua negara kita. B. Timbalan Perdana Menteri. C. Yang di-Pertua Agong. D. Speaker Dewan Rakyat. Tak apa, soalan nombor ni. Soalan lagi dulu. C. Apa C tu? Laki saya dalam laju-laju soalan dia. Jawab sih. Yang bertuan tu. Siapa yang bertuan? Okey, terima kasih. Betul. Okey, ketua negara kita adalah Yang di-Pertua Agong. Merangkap B. Siapa B? Dan Raja Seri Anwar Ibrahim. Betul. Okey, betul. Perdana Menteri yang sekarang ni iaitu Muhammad Muhammad. Kalau ikutkan sustainability, saya putih dia sustainability, iaitu keseimbangan. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan kesejahteraan. Yang ketiga berkenaan dengan daya cipta. Yang keempat berkenaan dengan hormat, ihsan. Okey. Jadi ia dilancarkan adalah pada 19 Januari 2023 di PICC Putrajaya. Tahun bilakah Malaysia Madani diperkenalkan secara rasmi? Saya adalah ni 2023. Okey. Okey. Tadi saya beritahukan apakah nama rancangan subsidi diesel di bawah inisiatif Madani? Jawapannya adalah Budi main subsidi diesel. Betul Budi. Okey. Soal di bawah Malaysia Madani. A. Sumbangan asas Madani. B. Sumbangan tunai mahmat. C. Tunai Madani. D. Bantuan tunai prihatin. Ada ini. Semua dah kasih jawab. Ayo.
Sebenarnya asal kita bangga dulu. Okey, terima kasih. Sampai kita kena lagi. Okey, soalan yang terakhir. Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang pertama? Lain. Sampai paling mudah gerakkan. Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman. Bukan Tunku. Okey, betul. Bagaimana kita nak menekankan 68 tahun kita merdeka, sedangkan kita dijajah 446 tahun, sangat lama. Indonesia, negara jiran kita, serumpun dengan kita, merdeka bukan dengan rundingan. Dia merdeka dengan pertumpahan darah. Berlakunya banyaknya pengorbanan, ramainya rakyat yang meninggal untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi sama-samalah kita mengekalkan kemerdekaan negara kita, Malaysia. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Tahniah kepada semua yang mendengar hadiah. Mudah berpanjangan. Okey, saya sahkan kembali kepada Cikgu Gupang. Soalan yang mudah-mudah. Salah pun boleh hadiah orang. Mana ada 10 lagi? 10. Kita sama-sama laun Aku Kasih Malaysia. Boleh? Dengan kibar bendera ni dah. Mana ada main dekat sikit. Jom ha. Mana ada orang sini. Bolehnya kita ada 3 pemenang. Tempat ketiga, Lisa ada. Okey ya. Bini Jaha. Lisa ada? Ni tempat ketiga. Mana dia? Tempat ketiga Lisa. Tempat kedua Naki. Soseng. Tempat ketiga Naki. Zahir dah isi. Dah isi boleh isi lagi. Ada lagi dah isi. Nombor 13. Ada nama, mana nama? 58 Muhammad. Tadi habis. Dah tu minta pula. Kalau nak kita buat bulan depan pula setuju. Kita buat setiap bulan lagu ni boleh? Setuju tak? Kalau setuju kita buat bulan 10 pula. Makan tak salah. Kena makan berapa ni? Okey, kita terima kasih belaka dan kita jumpa lagi dan boleh sama makan.